Korang setup pakcik semakin sempurna dan pakcik nak tunjuk kali ni pakcik ada buat unggun api tapi bukan atas tanah. Ni dia. Hasil daripada Atik punya usaha. Nampak diorang tidur situ. Hai sikit. Ada hammock, ada kipas nampak situ. Dan yang best kali ni pakcik senang nak pergi tandas dengan adanya apa nama ni Atik? Skuter elektrik. Last apa? Last apa? Electric scooter. Mesra alam. Jadi pakcik pun boleh, walaupun pakcik beratus kilo ni, boleh naik, kita pergi toilet senang. Jadi tak adalah kita buang air merata-rata ke apa ke. Lagipun tandas pun dekat je sini. Tapi nak jalan kaki, penatlah juga pakai skuter ni senang. Korang nampak? Skuter dalam perkhemahan, korang tengok yang sana tu. Besar kan? So kita ada unggun api, menghidupkan suasana. Nampak? Kita ada hammock kat sini. Baju pun baju askar, seluar pun seluar askar. Nampak? Askar wajib. Askar wajib. Nampak? Nature. Memang orang kata alam semula jadi ni dengan kita bersatu pada hari ini untuk mencipta sesuatu kenangan memori dalam kehidupan. Dan camping mesti ada. Wow.